Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita hari ini adalah kuih talam lapis pandan. Okey, ikuti hingga akhir ya. Okey, ini untuk lapisan bahan-bahan bawahnya ya. Kita ada tepung beras, tepung gandum, tepung jagung dan tepung ubi, juga gula. Di sini kita tak perlukan banyak sangat gula ya, sebab dia bahagian santan ni, jadi kita perlukan sedikit aja gula dan juga garam dan juga santan ni, santan pekan dan juga air biasa ya. Sekarang kita akan blendkan semua dan kita akan masakkan hingga naik wap aja ya. Kita nak masukkan bahan-bahan blend: air, santan, gula, garam, tepung beras, tepung gandum, tepung ubi dan tepung jagung. Kita blend semua ya hingga tercampur. Masukkan bahan-bahan blend tadi. Kita nak masak hingga naik wap aja ya. Okey, kita kacau perlahan ya hingga dia naik wap aja ya. Tak perlu pekan. Kita dah rasa panas ke atas tu dah. Dalam loyang 10 kali 10 inci. Alas dengan plastik ni ya, supaya kita senang nak keluarkan nanti. Okey, tuang semua. Kukuslah selama 20 minit atau sehingga masak ya. Okey, sementara kita dah kukus bahagian bawah tadi, sekarang kita nak prepare untuk bahagian atas ya, bahagian pandan. Bahagian atas kita perlukan gula lah. Tadi kita letak sikit je gula, sekarang kita letak gula banyak. Ini jus pandan, letak sedikit warna hijau ya. Ini santan, ini tepung jagung, ini tepung gandum, garam dan gula ya, itu saja ya. Sekarang kita nak blend kita semua bahan ya. Masukkan air pandan dan sedikit warna hijau ya, kita dah campur sikit dalam tu. Santan, gula, garam, tepung gandum dan juga tepung jagung. Kita blend ya. Selepas blend, kita tapis bahan-bahan blend tadi ya. Ini cara dia sama juga, kita panaskan hingga naik wap. Okey, dah sudah, biarkan sebentar ya. Biar kita punya bahagian bawah tadi tu masak dulu, baru kita panaskan yang ni ya. Biar dulu, letak ke tepi dulu. Okey, oleh kerana lapisan bawah kita tadi tu, lapisan santan dah hampir masak. Sekarang kita nak buat lapisan atas ya, lapisan pandan ya. Masak macam tu juga, tak berapa pekat sangat ya. Kita dah rasa ada wap kat atas macam tu, dah macam tu lah. Tapi sekarang sekejap, saya kacau lagi. Okey, lapisan santan kita dah siap ya. Kita tengok dia. Kita kena buat ni ya, 5 minit. Cantik sangat ya. So sekarang kita nak tuangkan ke atas dia lapisan pandan ya. Mainlah kita tuangkan pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Muat pula terlebih adunan ni. Okey, tak apa, kita buat, ambil zaman ni muat saja ya. Okey, kita kukus kembali selama 20 minit ya. Letak aluminium foil ni supaya dia tak melekat ya. No, supaya air tak jatuh.
Okey. Kukus selama 20 minit. Okey, setelah 20 minit kita kukus bahagian atas pula. Kita nak tengok macam mana, cantik ke tak jadi kejadiannya. Oh, cantiknya. Rata je semua bahagian tu. Ini yang kita nakkan Okey. Tunggu sejuk baru dipotong. Dan ini hasilnya setelah kita keluarkan daripada loyang. Sangat cantik dia punya struktur dia. Cantik sangat Okey, saya nak potong gunakan pisau plastik Kalau pisau aluminium dia melekat Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak buat jualan, kita memang kena pisau plastik Potong kecil-kecil. Tengok dia punya bahagian. Tak cantik sangat kan? Okey. Tengok kita punya struktur dia lembut dan sangat cantik Okey, so terima kasih kepada menonton sebab mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.